warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kumpulan seterusnya adalah daripada kumpulan stick wall. Okey, yang terdiri daripada Apa ini belum yang terdiri daripada Indra, Mirza dan Safwan. Ini projek dia orang. Comel, kecil comel aja. Ya Allah, orang lain semua besar-besar gedabak je ni. Dia kecil je ni je. Okey. Okey, kita tengok. Lidi, orang lain semua letak atas. Dia letak bawah, tengah-tengah begini. Okey. Yang ini mungkin selotipnya habis separuh sini saja. Atau mungkin design dia. Boleh kita tengok projek ni kukuh atau tidak? Okey, kita tengok. Oh, kalau macam ni dia kukuh. Okey. Kemudian kukuh atau tidak? Kukuh. Okey. Okey, cikgu mau tanya. Kenapa, apa punca kepada kukuhnya projek dia ni? Sebab dia kecil. Kalau kecil tapi tinggi, dia mesti jatuh juga. Akan untuk tiang. Mungkin boleh terima tapi kurang tepat lagi. Apa dia lagi? Kenapa dia boleh kukuh? Kalau cikgu rasa Kerana kotak dia tebal. sebenarnya dia punya ni tak kukuh tau. Dia boleh tengok ni. Ada kenderaan berat lalu tiba-tiba patah, boleh patah di tengah-tengah ini. Tapi macam mana dia punya apa tu? Dia punya barang dia boleh kukuh. Jambatan dia kukuh. Apa sebabnya? Soletep. Kerana Soletep. soletep ni ibarat penghubung lah antara tiang ini 1, 2 dan 3 ini menghubungkan. Jadi bila dia bersatu antara satu sama lain. Oh, nik tengok bukan. Jadi borak. Jadi kamu dia akan membuatkan kedudukan tiang lebih kukuh. Jadi masih diterima sebagai kukuh dan bertahan. Okey, bagi tepukan untuk mereka.